Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Rabu, tepat 31 bulan 12 2568. Bersama dengan tepat 10 bulan Rajab 1447 Hijrah. Petang ni mari dengar berita. Kita pergi tengok koh abu kena bang tu nah. Pok Isra pergi bang rumah Pak Abu duduk tu nah. Rumah dia banyak lapis juga. Sekali ngak abu tu mati rakyat Rozah hari tu sebelah orang nah. Tu keluarga Abu ni ada ne orang. Abu Tino bini dia nah. Anak Tino 2 orang, anak Yatir 2 orang. Tu mati habis keluarga Abu ni 5 orang semua. Tinggal seorang anak Yatir dia nama Ibrahim. Tak ada mati lagi nah. Hak lain tu mati syahid habis. Ibrahim duk royak nah kata koh bang turun tu dia duduk dalam rumah tu juga. Tak ada duduk jah mana dengan kakak dengan adik dia nah. Tapi koh bang turun tu dia duduk pergi tangan dengan adik Yatir dia seorang. Tapi adik Yatir hak dia saat ni tu syahid. Kakak Tino 2 orang pun syahid. Mak dia pun syahid. Abu sendiri tu sakit teruk. Baru mati nah. Dia mau perakat semua orang kata Abu mati syahid nah. Masalah ni tinggal anak dia seorang. Anak Abu seorang nama Ibrahim tu tak mati nah, tak syahid lagi. Tu. Tapi dia kata nah, dia ni berasa nak syahid sekali dengan keluarga dia nah, anak dia kata tu. Tapi tu hidup taruh nyawa dia lagi, dia kata. Hak ni seorang anak Abu nah, hak tak ada mati sekali dengan Abu nah. Ada mulai tu 5 orang lagi tu kakak Tino, mak dia, pak dia Abu sendiri tu nah. Mati syahid habis. Tinggal seorang nah anak Abu hak tak mati nah. Hak tu kau nobang gitu nah. Boleh lapar lagi nah. Abu nobang tahu moh dia saat ni tu boleh lapar lagi nah. Boleh singha lagi. Tu. Bemah baru perakat semua orang nah kata Abu ni telah mati syahid. Habis tu kita pergi tengok Sahara. Sahara tu baik perakat hari Selasa sembarang dia kata duk Sahara gibang dalam Syria tu nah boleh bunuh anggota FOI tu 25 orang. Sahara tu baik mari perakat hari Selasa sembarang boleh bunuh ai 25 orang nah. Habis tu nah. Kita tengok di kawasan West Bank nah. Pok tahan Isra tu baik royak kata dia berdeh seorang-orang di West Bank ni nah. Mati. Tu. Mati syahid seorang. Hak ni pok Isra tahan pok dia tu baik royak diri. Kata berdeh seorang-orang di West Bank mati syahid seorang. Dia tersebab dia berdeh tu. Hak ni dia royak, pok tahan dia royak. Sebab seorang ni nah, orang West Bank ni bawa kereta nak pergi tepuh pok dia. Bawa kereta masuk betul dengan dia nak tepuh pok dia, dialah berdeh dulu. Seorang balik West Bank tu mati syahid seorang nah. Tapi dia kata pok tahan pok dia tu tak ada pia jadi kena, tak ada sakit seorang habuk nah. Tu sebab dia berdeh tu mari nak tepuh dia. Hak ni pok dia royak nah, hak sungguh tibat no tu nak tak tahu nah, nak royak tak leh. Dia royak bet pakai bet tu. Tu dah. Habis tengok tu. Kita tengok hari Selasa semua orang nah. Hak ni berlaku di Rozah, saat ni berlaku di West Bank. Mati seorang syahid. Di Rozah budak Tino. Budak lagi nah. Budak Tino 2 orang mati syahid di Rozah. Lepas tu sakit lagi banyak orang nah. Kena Pok Isra berdeh juga. Nah, berdeh. Lepas tu pula di kawasan Rafah. Balik Rafah nu bina dalam Rafah 7 tempat kena putus. Ni hari Selasa sembarang. Bina duk molek-molek ni bang apa dia putus habis nah 7 tempat. Di kawasan Rafah nah. Ni berlaku hari Selasa sembarang nah. Habis di mana nah. Ni ada satu video nah, satu ni video tu baik hari ni saya tengok nah. Pok Isra ni dia tahun buat kena dah. Nah dia duk pacan nah, duk pagu muka dengan orang balik West Bank nah.
Dia tak nak buat kena nak ni, dia soyak maju dia sendiri. Soyak maju 2 ekor nah. Hak soyak maju, soyak cari lebih maju dia. Lepas tu dia kata orang di West Bank buat dia. Tu tapi dia mau duk pukul gambar nah, ada orang duk pukul video. Nampak sendiri kata dia ni soyak sendiri baju. Baju dia soyak secara lebih. Lepas tu dia kata orang di West Bank ni soyak buat dia ni cara lebih baju. Ni satu video tu baik. Tu lah. Lain pula nah. Kita pergi tengok Fort Isra nah. Paksa kriak jadi rukcik. Ni ni tu baik berita pula hari ni nah. Fort tahang fort dia tu baik royak kata nah tahang. Dia nak habis tahang dah nah. Nak habis tahang dah ni esok dah habis dah. Hari ni dah selesai dah. Esok 41 dah. Dia tu baik royak kata tahang fort dia tahang tahun ni, tahun bukan tahun 2025. Fort dia nah, fort dia, fort tahang dia hak pergi berdeh dari Gaza tu nah. Bunuh diri nah. 21 orang. Tahang ni saja nah. 21 orang paksa kriak tak nak buat kena berdeh diri bunuh diri nah. 21 orang mapuh nah. Fort ni fort pergi perang ni. Fort pergi berdeh dari Gaza. Lepas tu klik mari dia ni bunuh diri nah. Habis macam nah. Tu kita pergi tengok satu berita lagi nah. Hak ni tahang fort dia nah. Tahang Fort Isra hak pergi perang dalam Gaza. Lepas tu dia sudah perang lah. Dia di bekas tahang tu. Dia klik di Isra nah. Lepas tu dia tu baik royak. Dia tu baik royak habis. Apa berlaku dalam Gaza. Pia tu hak dia berdeh tu. Dia tu kamsang mari nah. Suruh hari tinggi lah Fort Radak naik pun tu suruh berdeh belakang. Jangan duk kira budak tino jatuh kalau nampak sikit suruh berdeh berhabis. Tu tengok dia kata nak ada seorang tu duk jemur kain atas perabot, jemur kain atas sutuh berdeh. Dia berdeh dia tu budak duk main bola kok patah berdeh. Budak duk kok air duk bibi air berdeh. Budak duk kutik jebol berdeh tau berdeh juga. Semua tu dia pukul klik lagi pun pukul dia tahu kau dia berdeh sekarang ni pukul berdeh di atas sutuh dia pukul belakang. Hak ni dia tu tahang duk royak sana. Hak ni semua ni kerajaan suruh belakang ni. Nampak budak nampak kau tak sedap sikit berdeh tau habis. Hak ni seorang bukan seorang dak banyak orang tahang dia duk tu baik main royak. Baik panggil chair dia panggil chair. Chair. Hak ni tu baik berita hari ni nah. Betul ni sekadar ni saja nah. Biar nak tambah boleh tambah nah. Doa Gaza selamat. Lepas tu jangan lupa tolong tengok chong saya nah Islam Jalan. Saya bagi lagi nah. Kita tengok kau banyak lagi nah. Tahang baru esok ni tak tengok kau banyak lagi nah. Sebab berita saya nak baca nak hari ada gapo nak main royak we tahu. Tu lah. Pak satu esok tolong tengok sebai banyak lagi nah. Terima kasih nah. Apa ni sekadar ni jumpa malam hari lepas insya-Allah. Assalamualaikum.